Pro 2 Azia. Okay, sahabat ni datang untuk buat penukaran backlight daripada warna oren original kepada warna putih. Proses macam biasa, kita cabut semua part termasuklah panel, dan kita try lah. Kalau kita tukar backlight tapi kita tak tukar panel, still kita nampak oren seperti ni. Saya dah tukar warna oren, dia punya backlight warna putih, still nampak warna oren. Tak cantik. Jadi kena tukar backlight dan juga kena tukar panel sekali. Ini kita test semula, kita boleh nampak backlight dia warna oren, dan ini hasil lepas kita tukar backlight, warna putih lah. Kepada pengguna Azia, untuk model ni yang warna oren, jika nak tukar backlight saja, saya tak galakkan lah. Saya galakkan tukar backlight tambah sekali dengan panel. Pilih panel yang tuan-tuan suka lah. Ada macam-macam design yang lagi cantik. Tapi cantik tu subjektif lah, terpulang lah kepada sahabat-sahabat.